Ada satu pengusaha daripada Rembau ni sebenarnya. Produk dia sebelum ni dia buat daging-daging maman. Purata bulanan jualan dia lebih kurang 15 ke 17 ribu sebulan. Melalui MHF, masa bulan puasa itu hari, nilai jualan bulan puasa itu hari cecah 500 ribu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam Melakaku maju jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Bijak laksana tuah berani, laksana jebat. Salam Melaka sayang rakyat. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Faiz Hassan, podcaster anda pada malam ini, dan terima kasih kerana sentiasa bersama kami di Facebook Melaka Hari Ini, YouTube Melaka TV dan stream kami di Spotify. Baik, bila kita sebut tentang industri halal, ramai yang terbayang makanan dan minuman. Hakikatnya industri hari ini ia jauh lebih luas dan juga merangkumi pelbagai sektor yang memberi impak dalam pembangunan ekonomi dan negara. Dan pada episod kali ini, pada episod malam ini, kita akan membincangkan mengenai Melaka International Halal Festival 2026, iaitu MIHF 2026, iaitu sebuah festival yang menghimpunkan pemain industri halal, usahawan dan masyarakat dalam memperkasa ekosistem halal. Baik, saudara, bersama saya pada malam yang cukup indah ini, bersama saya iaitu pengurus besar Maim Holdings Berhad, Encik Amirul Basirul. Ya, Encik Amirul. Ya, saya. Assalamualaikum, Encik Amirul. Waalaikumsalam. Sihat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sampai sini tu sihat. Dapat juga kita bertemu pada malam ni, Cik Mirul. Boleh, Alhamdulillah, Cik Mirul. Cik Mirul, hari ni kita di Melaka hari ni rasa cukup tua kerana dapat bersama dengan antara orang-orang hebat dalam Maim ni, pengurus besar Maim Holding ni, Cik Mirul. Okey. Tanpa melengahkan masa malam ni, kita dapat tahu, difahamkan MIHF, Melaka International Halal Festival ni tak lama lagi ni akan berlangsung di Melaka ni. Satu pengajuran yang hebat. Betul. So jadi Cik Amirul, sebelum kita nak kupas dengan lebih lanjut apa itu MIHF pada malam ni, jadi kita ingin buat satu game tu, Cik Amirul. Boleh, Cik Amirul? Boleh. Awal-awal dah masuk game. Awal-awal kita bagi game. Okey. Dia game ni mudah je. Berkaitan dengan MIHF juga. Okey, tajuk game kita pada malam ini ialah Kalau Saya. Okey. So, kalau saya seorang anak muda yang baru nak berniaga, kenapa perlu ambil tahu tentang industri halal? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sebagai anak muda yang ingin mahu mulakan perniagaan, dan kenapa kita perlu ada halal? Halal ni macam kita tahu semua, dia bukanlah berkenaan tentang persijilan saja. Dia bukan tentang barang tu di-recognize halal dan sebagainya, tapi halal ni melibatkan tentang kebersihan, penjagaan produk tersebut, daripada asas dia datang daripada mana dan sebagainya. Jadi itu adalah untuk menjamin kualiti produk tersebut. Dan hari ni kalau kita lihat, produk halal ni bukan hanya tertumpu pada orang Muslim, tetapi sekarang ni marketnya lebih tertumpu pada orang non-Muslim. Sebab keterjaminan produk tersebut memberi mereka keyakinan bahawa produk tersebut memang sangat baik dan berkualiti. Mantap. Okey, soalan kedua. Okey. Kalau saya tak datang MIHF. Okey. Kalau tak datang, banyak kerugian. Jawapan yang menarik. Okey, kalau nak tahu apa MIHF, kita teruskan dengan soalan yang pertama. Boleh. Pada podcast malam ni. Boleh. Okey, Cik Abirul. Okey. Melaka International Halal Festival. Okey, apa itu MIHF dan apa intipati dalam MIHF itu sendiri? Okey, Melaka International Halal Festival ni telah dilaksanakan bermula pada tahun 2004. Pada ketika itu kita laksanakan pada penghujung tahun bulan 12. Hasil usaha Yang Amat Berhormat Ketua Menteri sendiri untuk menghimpunkan pemain industri halal di dalam negeri dan termasuk luar negeri untuk mereka dikembangkan. Sebab pemain industri halal ni kadang-kadang ada yang industri sederhana, industri rendah. Jadi melalui perhimpunan tersebut,
kita dapat himpunkan, mereka dapat ilmu, mereka dapat tahu bagaimana untuk mendapatkan persediaan halal, mereka dapat source bagaimana sumber kewangan, apa-apa grant atau sebagainya untuk mereka bantu untuk kembangkan produk mereka lah. Jadi MISF ni berbeza dengan sedikit dengan exhibition lain, iaitu kalau kita lihat lain-lain punya expo, mereka lebih kepada business to business punya planning lah. Maksudnya peniaga datang bawa produk, orang datang tengok produk dia, and then dia cuba untuk convince orang yang lain untuk ambil produk dia dan dipasarkan tempat-tempat dia. Tetapi melainkan MISF ni kita libatkan semua. Kita ada B2B, kita ada B2C, business to consumer. Maksudnya mereka yang datang bukan sekadar untuk mempamer atau mencari potential untuk the next business, tetapi mereka boleh terus menjual kepada consumer yang datang, kepada pelanggan yang datang. Mereka boleh terus jual produk mereka. Jadi di situ adalah satu benda yang baiklah. Selain daripada itu, kita ada kelas untuk bagaimana setiap orang yang nak masuk, contoh macam saya, anak muda yang nak berniaga, and then saya nak berniaga, apakah saya dapat peluang untuk tambah ilmu dari segi persediaan halal dan sebagainya. Inilah platform ni. Kita ada daripada bank, kita ada dari pihak kementerian, kita ada dari pihak JAKIM untuk guide peniaga tersebut daripada bagaimana dia nak bermula sehingga dia sukses. Kira one stop center lah. One stop center. Jadi MISF ni kita kumpulkan semua dan mereka ada ilmu, dapat ilmu untuk menambah pelbagai ilmu yang kita boleh dapat dari segi kewangan, dari segi pemasaran, dari segi produk, dari segi pembekalan produk. Ada yang datang mempamerkan produk mereka bukan produk yang dah siap. Contoh daging, kan? Ada yang datang dia dah tak bawa daging mentah. Dia tak bawa daging siap goreng tu, tak ada. Tapi daging tersebut dia menunjukkan kualiti daging yang okey, daging ni kita sembelih dapat uji halal dan sebagainya. Daging ini adalah kualiti yang baik, daging tempatan, daging import dan sebagainya. Dan di situ dapatlah dipasarkan. Begitulah. Maksudnya seseorang yang nak berniaga tu di MISF dia boleh mula daripada sekecil-kecil barang sehingga sebesar barang dia boleh dapatkan di MISF. Semua ada. Dari segi ilmu, dari segi produk, dari segi sumber untuk hasilkan produk. InsyaAllah. Nak cek modal ke apa semua kat situ ada boleh? Ya, kita ada lebih kurang 7 bank yang terlibat dalam MISF. Macam beruntung lah sampai datang kan? Betul. Rugi lah sampai tak datang. Betul. Rugi, sangat rugi. Tapi kalau kita habis sekarang, rugi pula dia lepas soalan. Okey. Kita bagi sikit. Cik Mirul, kita teruskan dengan soalan kedua. Okay. Ramai masih menganggap industri halal hanya berkaitan dengan makanan. Okey, betul. Sebenarnya sejauh mana luas ekosistem industri halal pada hari ini? Betul. Kalau kita lihat hari ini, makan minum halal. Hanya ingat makan dan minum. Tapi sebenarnya industri halal ni, di hakikatnya adalah industri halal ni merangkumi satu ekosistem kehidupan. Iaitu dia sangat luas. Dia melibatkan kosmetik, dia melibatkan pharmaceutical, dia melibatkan penjagaan diri, dia melibatkan fashion muslim, dia melibatkan logistik halal, kan? Dia melibatkan kewangan Islam, pelancongan halal, teknologi, pendidikan dan macam-macam perkhidmatan yang melibatkan halal. Jadi bila orang sebut halal ni makan minum saja. Betul. Kawan saya dia ada bisnes transport India, tapi dia menyediakan perkhidmatan transport halal. Macam mana tu? Kita kadang-kadang dan disahkan oleh JAKIM. Disahkan oleh JAKIM. Maksudnya halal ni bukan hanya makanan, tapi halal ni melibatkan keseluruhan hidup kita. Dan di situlah kita nak himpunkan, maksud macam pendidikan. Di sinilah kita nak himpunkan MISF supaya yang hadir ni, walaupun orang ramai hadir, bukan dia berniat untuk berniaga, tapi dia dapat ilmu. Oh, halal ni macam ni. Oh, bagaimana macam ni. Ini barang-barang sumber. Jadi kita faham. Sebab orang tak banyak faham tentang halal ni sebenarnya. Dan pendedahan ini perlu kita teruskan supaya kita semua alert dan faham apa itu halal sebenarnya. Dan selalu kebiasaan ni, mindset kita halal je makan minum. Betul. Sebenarnya dia melibatkan kualiti, dia melibatkan kebersihan, dia melibatkan keselamatan, dan paling penting sekali dia melibatkan keyakinan pengguna tersebut. Betul yang saya sebut tadi. Kawan saya
orang India ada buat bisnes transport dan dia menyediakan perkhidmatan transport halal dan telah disahkan oleh JAKIM sendiri. Jadi itu adalah, dia melibatkan semua. Jadi sebab itu produk halal ni bukan saja dapat permintaan daripada orang Islam macam sebut tadi, malah bukan Islam. Dan hari ini kalau kita lihat, kalau kita tekan ChatGPT pun kan, dalam dunia punya peredaran jumlah bisnes melibatkan halal ni lebih daripada 50 bilion setahun. Jadi besar. Antara penyumbang utama lah orang boleh kata. Betul. Tu orang kata halalan toi pak. Betul. Halal dan riba. Okey, Cik Rol, kita teruskan dengan soalan ketiga. Okey. Yang tadilah, sejauh mana MIHF mampu mengangkat Melaka sebagai hub industri dan destinasi pelancongan halal di peringkat antarabangsa? Okey. Kalau kita semua lebih tahu lah, kita lebih semua tahu bahawa Melaka mempunyai kelebihan yang sangat unik. Sebab, kenapa saya cakap itu? Sebab Melaka adalah sebuah negeri warisan dunia UNESCO. Yang kaya dengan sejarah, budaya, dengan pelbagai tarikan pelancong. Jadi melalui MIHF, kita bukan saja menghimpunkan pemain industri halal dari dalam dan luar negara, malah kita memperkenalkan Melaka sebagai destinasi yang menawarkan pengalaman dan pelancongan halal yang lengkap. Maksudnya banyaklah benda tu yang ada kat Melaka, macam yang mana yang Muhammad Kediri sebut banyak kali. Dan seterusnya, apabila pengusaha, pengelabur, pembeli antarabangsa dan pelancong hadir ke Melaka, jadi mereka ni bukan saja menyertai festival, tetapi turut menikmati produk pelancongan negeri ni. Secara tak langsung, ia memberi impak besar kepada ekonomi tempatan dan memperkukuhkan jenama Melaka tu di pasaran serantau. Jadi memang, dan untuk makluman, saya baru balik daripada Indonesia dan kemungkinan besar dah betul lah. Kartika Sari, kalau kenal Kartika Sari, apa tu di Indonesia, di Bandung, dia memang jual kuih kek dia, kuih lapis, memang sangat popular. Kuih lapis kan? Dan mereka akan bersama dalam MIHF tahun ni. Menarik. Sebab dia memaklumkan bahawa dia mempunyai banyak customer dia daripada Malaysia. Dan ini adalah kali pertama Kartika Sari joint event di luar Indonesia. Biasa dia terlibat kalau Indonesia saja, tapi ini adalah kali pertama. Dan itu rasa macam so proud lah. Betul. Macam selain Indonesia, penyertaan antarabangsa lain ada ke? Kita ada daripada Vietnam, kita ada daripada Singapura, kita ada daripada China, ada ni lah, ada daripada Bangladesh pun ada. Banyak lah. Okey, sebenarnya banyak lagi topik menarik yang kita akan kongsikan sebentar lagi tentang apa itu MIHF. Saya rasa memang wajib seorang, bukan orang Melaka je, orang luar Melaka, seluruh Malaysia kena datang MIHF. Pada bila, Cik Amirul? 7 hingga 9 Ogos 7 hingga 9 Ogos 2006. Tak lama je lagi ni. Betul. Okey, so selain pameran dan jualan, sekejap, kita rasa kita perlu berehat seketika untuk kita tahu apa lagi perkembangan menarik tentang MIHF, Cik Amirul. Okey, selepas ini kita akan nantikan apa yang kita akan kongsikan dalam podcast Mana Lagi Melaka lah. Kembali bersiaran dalam podcast Mana Lagi Melaka bersama saya Encik Amirul Basirun, pengurus besar Maim Holding Berhad. Okay, Encik Amirul, kita teruskan dengan soalan berikutnya tentang MIHF. Mungkin apa objektif dan golongan sasaran dalam penganjuran festival ini? Alright, objektif utama MIHF ni adalah untuk memperkukuhkan ekosistem industri halal dengan menyediakan platform kepada semua usahawan. Dan selain itu dapat mempromosikan produk, membina rangkaian perniagaan, menarik pelaburan serta dapat membuka peluang untuk yang ekspor lah. Contoh satu perkara lah berkenaan tentang yang peniaga-peniaga kecil, IKS kan, yang buat kat rumah, yang beli ada sewa kedai kecil-kecil, buat keripik, buat keropok. Produk dia sedap, produk dia memang boleh pergi jauh. Tapi kadang-kadang dia tak tahu platform mana nak pergi. Dia tak ada pengesahan GMP, tak ada persediaan halal, tak ada apa. Memang betul, satu hari mungkin dalam satu bulan dia dapat sale lebih kurang dalam
10-20 ribu sebulan sale, tapi itulah the maximum. Dalam tu je. Dalam tu sajalah. Dan dia tak boleh berkembang. Tapi melalui MISF ni, dia dapat menimba ilmu bagaimana dia nak meningkatkan produk, quality produk, bagaimana dia nak tingkatkan hasil, bagaimana dia dapatkan saluran-saluran yang betul berkenaan kewangan, bagaimana dia nak dapatkan pemasaran, bagaimana dia nak dapatkan cara-cara untuk dapatkan persijil bukan hanya persijil halal, tapi berkenaan sijil lain untuk mengesahkan produk tersebut. Jadi melalui MISF ni, mereka dapat peniaga-peniaga ini dapatlah ilmu untuk dia berkembang. Dan untuk makluman, MISF ni kita ada 2 stage. Satu pocket talk, satu lagi main stage. Yang pocket talk dan main stage ni akan running 24 jam. Dia akan running sentiasa. Kita akan share ilmu ongoing. Kita akan share ilmu dekat pocket talk tu. Maksudnya sesiapa yang datang boleh daftar dan secara percuma untuk dapatkan ilmu. Okey, bagaimana nak mohon halal. Dia boleh masuk kelas yakin, jadi duduk dan pegawai tersebut akan menerangkan bagaimana untuk dapatkan persijil halal. Okey, berkenaan dengan kewangan. Okey, ada wakil daripada pihak bank dan sebagainya akan datang, bagaimana cerita, okey ni grant ni, bagaimana nak buat apa semua. Jadi proses tu dapat dikembangkan. Quality produk, bagaimana semualah. Dan festival ni juga bukan hanya bertujuan untuk kesedaran masyarakat, untuk sasaran, tapi adalah untuk potensi industri halal sebagai salah satu sumber ekonomi untuk masa depan. Jadi golongan sasaran ni sangat luas, besar. Dia termasuk IKS, syarikat korporat, agensi kerajaan, pelaburan, lepas tu pembeli antarabangsa, lepas tu institusi pendidikan, lepas tu mahasiswa, belia dan seluruh rakyat Malaysia. Semua peringkat. Jadi ini adalah satu platform. Biasa kita dah dengar lah 2-3 benda yang contoh baru-baru ni Singapura ada anjurkan food fest, bukan food fest dia panggil, dia kumpulkan semua pemain industri kat situ. Tapi hanya mereka yang telah bertapak dan untuk membuka ejen saja, bukan untuk pemain baru dan ni lah. Jadi kita pecahkan ruang ni sikit supaya orang yang hadir, mana tahu ada anak muda belia macam saya sebut tadi nak berniaga kan. Jadi tak tahu nak berniaga apa, datang MISF, cedok ilmu kat situ, banyak yang kita akan kongsikan, dan selepas tu akan membuka ruang lah dan minda dia bagaimana untuk dia terus dalam perniagaan, insyaAllah. Mana macam orang kata niat dah ada tapi tak mula lagi, datang lagi. Betul, datang MISF kan. Contohlah dia nak buka nasi lemak kan, dia nak buka nasi lemak. Macam mana nasi lemak ni nak buka, macam mana pemasaran dia, berapa modal dia kan, bagaimana management, macam mana kita nak uruskan kewangan tersebut, bagaimana kita nak uruskan pekerja, bagaimana kita nak uruskan sistem pekerja, sistem ruang kerja tu sendiri. Jadi MISF jawapannya. Lengkap. Sangat menarik ya. Sangat menarik. Dan kelas-kelas tersebut kita beri secara percuma. Wow. Mana dapat? Betul. Jarang sekali dapat tu. Betul? Kan? Betul. So Cik Mirul, macam MISF tahu ni yang dah masuk orang kata siri ketiga. Betul. Okey, mungkin daripada siri sebelum ni mungkin apa pembaharuan, kelainan yang nak dibawakan berbanding edisi sebelum ni? Macam saya sebut tadi, MISF 2026 ni kita jangkakan konsep dia yang lebih besar, lebih menyeluruh. Macam saya sebut tadi, pertama untuk tahun ni kita memfokuskan macam saya sebut tadi pemain-pemain industri kecil dan sederhana. Kita nak bantu mereka macam mana mereka nak grow up. Lepas tu selain daripada macam saya sebut tadi, selain daripada sesi perkongsian produk halal, kita akan memperkenalkan sesi padanan perniagaan, iaitu business matching. Maksudnya contoh, dia ada KP nak masuk dekat market-market yang besar. Jadi ada ejen yang kita bawa untuk bantu dia bagaimana dia pasarkan. Contoh, saya ada produk, saya nak masuk Ion, saya nak masuk Tesco, saya nak masuk contoh Family Store. Macam mana cara dia? Adakah kita just pergi saja kat kedai tu bagi? Dia tentu tak layan. Melalui MISF, platform tersebut ada. Ada cara dia. Dan ada orang tukang ajar macam mana kita nak masukkan produk kita di pasar-pasar besar. Best. Kalau macam saya niaga kecil, kalau ada plan nak niaga kecil boleh ke? Boleh. Okay. Memang kita galakkan. Dan kita nak
kita nak festival ni, MHF ni bukan hanya sekadar festival untuk membeli belah saja. Kan? Bukan orang datang untuk beli kuih, orang boleh datang ni. Tapi kita nak jadikan festival ni sebagai satu tempat platform pembangunan industri halal itu sendiri yang memberi impak kepada usahawan dan ekonomi negeri Melaka. Yang membuat Ketua Menteri tahun lepas, dia berhasrat untuk menjadikan hub halal serantau bermula di Melaka, insyaAllah. InsyaAllah, amin. Betul. Okay, Cik Mirul. Alright. Macam lah, let's say lah kalau macam ada orang awam yang baru tahu tentang MMHF, pertama kali datang untuk tengok apa festival MMHF ni. Okay. So, mungkin apa antara aktiviti dan pengisian yang paling menarik yang mesti dia orang hadir dan mesti dia orang takkan lepaskan? Okey. Berkenaan tentang jaringan perniagaan dan pasaran antarabangsa lah, orang kata kan. Tapi inilah kekuatan sebenar MHF. Macam saya sebut tadi, usahawan bukan saja dapat jual produk dia kepada pengguna, tetapi berpeluang untuk bertemu sendiri dengan pembeli, mengimport, jumpa pengimport dan jumpa pengedar dan pelaburan serta dalam dan luar negara. Jadi dekat sini dia kumpulkan barang, dia bukan just boleh tunjuk, dia bukan just jual barang, tapi dia boleh dapat luaskan lagi dengan pelbagai benda. Dan melalui sesi business matching ni, seminar, jaringan dengan agensi kerajaan, usahawan juga boleh menimba ilmu, peluang pembiayaan, perkhidmatan yang persediaan halal, strategi pemasaran digital dan membuka laluan ke pasaran ekspor. Ini adalah peluang yang untuk mengambil masa. Biasanya orang nak berniaga ni bertahun-tahun peluang ni. Kadang-kadang ialah ilmu nak ambil sikit sini kan. Tapi melalui MHF dalam 3 hari ni semua ada di situ. Lengkap. Let's say kalau ada yang kata hari ni aku datang kosong, tak ada apa, aku nak buat loan, boleh datang? Boleh. Adalah agensi. Ada akses. Ada. Tapi kalau dia ada niat, ada sumber, mungkin dia dah mulakan perniagaan kecil-kecil sedikit, di MHF ni semuanya ada di situ. InsyaAllah. So Cik Mirul, mungkin apa perbezaan yang membandingkan antara MHF ni dengan festival-festival atau expo lain kat luar tu? Okey. Rasa tak boleh sebut nama tu kan. Okey. Kan, saya tak berani lah kan. Tu je dah. Contohlah, biasanya dilaksanakan hujung tahun. Halal lah, melibatkan halal di Malaysia. Kebanyakan semuanya datang. Saya sebut di Singapura lah. Dia panggil food industry, macam itulah nama dia. Dia mengumpulkan semua pemain-pemain industri yang dah besar sebenarnya. Yang dah besar, dia datang situ, dia adakan expo selama 3 hari dan dia buat business matching. Maksudnya dia hantar produk dia ke luar negara, produk just itu saja. Tapi tak ada pembangunan untuk membantu usahawan untuk naik. Tapi di kita ada benda tu. Kita cuba untuk bantu dengan kelas-kelas yang kita ada. Kita cuba untuk bantu setiap mereka yang berniaga, yang kecil ataupun sederhana, untuk grow up. Bagaimana management, bagaimana pengurusan kewangan dan sebagainya, insyaAllah. Kalau macam untuk platform e-commerce pun ada ke? Macam mana? Untuk e-commerce, online platform. Ada. Sekali lah. Ada. Semua. Kita dibawa oleh Toypay akan bawa. Oh, ya. Akan bantu untuk buat pemasaran berkaitan e-commerce. Kena datang. Serius kena datang tu. Okay. Cik Mirul, ada satu soalan tambahan lah. Okay. Macam dah ni yang kali ni dah masuk edisi ketiga kan. So ada edisi pertama, edisi kedua yang lepas-lepas ni. Mungkin setakat ni ada tak record usahawan-usahawan yang pergi jauh dalam sejak menyerik MHF? Okay. Saya dalam Melaka saya tak berapa ingat, tapi ada satu pengusaha daripada Rembau Negeri Sembilan. Dia masuk kali pertama dan masuk kali kedua. Kejayaan kali kedua tu dia berkongsi dengan saya lah ketika bulan puasa lepas. Dengan MHF, produk dia sebelum ni dia buat daging dendeng. Okay. Bukan daging dendeng, daging maman. Okay. Dia ada buat rendang daging maman, rendang ayam maman dan sebagainya lah. Macam Mak Jenny. Macam Mak Jenny lah. Okay. Lebih kurang lah. Dia buat makanan. Purata bulanan jualan dia lebih kurang 15 ke 17 ribu sebulan. Okey. Melalui MHF, dia ada masuk kelas pemasaran dan sebagainya.
And then selepas itu dia join, dia dapat masuk kelas pemasaran, dapat rangkaian ejen sebagainya. Bulan puasa itu hari dia kongsi dengan saya. Saya pun ada ambil rakaman. Saya dah minta staff saya buat rakaman dengan syarikat tersebut dan kita akan melalui MHF. Masa bulan puasa itu hari, nilai jualan bulan puasa itu hari cecah 500,000. Daripada sebulan 20-30 ribu. Jadi bulan puasa itu hari, dia dah masuk 2 tahun. Tahun pertama dia masuk, tahun kedua dia masuk, dan tahun ketiga dia masuk. Cecah bulan puasa tu nilai jualan dia hampir 500,000. Asal ni daripada 13 hingga 15,000. Yes, asal dia adalah 13 ke 15,000. Usahawan daripada Rembau ni 9. Banyak ilmu yang dia dapat kat situ. Banyak. Dia dapat bantuan kewangan, dia dapat bagaimana. Sebenarnya bantuan kewangan ni senang kita dapat, tapi bagaimana kita nak mengurus kewangan tersebut. Ya, betul. Itu yang menjadi persoalan orang. Kan tiba-tiba dapat bantuan kewangan 500,000 tu hilang, tak tahu nak ke mana. Betul. Nak uruskan tu. Tapi barang tak dapat beli. Periuk pun tak dapat beli. Itu yang jadi pening. Tahu nak mula tu. Betul. Duit tak banyak ni tak terkawal kan. Betul. Uish, menarik tu. Jadi kita akan Cik Mirul, kita akan teruskan dengan segmen ketiga lepas ni. Okey. Tapi kita berehat sekejap lah. Boleh? Pipi pun dah kering ni. Betul. Okey, baik saudara, kita teruskan dengan segmen berikutnya di podcast Mana Lagi Melaka. Kita berehat seketika sebentar lagi. Kembali bersama kami di podcast Mana Lagi Melaka. Okey, Cik Mirul, kita teruskan dengan soalan yang berikutnya sebab banyak lagi benda-benda yang kita nak kupaskan. Banyak perkara yang orang kat luar sana kena tahu. Dan seterusnya kita teruskan dengan soalan yang berikutnya, iaitu apa dia orang kata MIChef ni dah 3 hari berlangsung kan. Dia sebagai platform untuk peniaga dan sebagainya. Mungkin apa antara dia daya penarik yang lain untuk orang ramai datang? Okey, Faiz. Untuk usahawan saya dah cerita habis tadi. Maknanya saya, daripada mula nak berniaga sampai yang dah besar berniaga, inilah tempat ni. Tapi untuk yang lain nak. Ya. Keluarga. Betul. Alright. MIChef ni akan menghimpunkan satu segmen keluarga. Okey, untuk makluman, selain daripada dalam, kita ada buat juga di luar. Di luar ni kebanyakannya adalah real food lah. Sebab dalam dia tak boleh nak masak mi goreng ke, masak burger ke, mungkin tak boleh. Berasap kan? Berasap pula nanti kan. Marah pula pihak pengusaha MTC. Tapi kita kat luar. Dan selain daripada kat luar ni, selain daripada ada, kita panggil tu glamorous. Glamorous halal. Glamorous halal. Halal. Glamorous lah. Glamorous Festival. Selain daripada jual real food, kita ada pelbagai aktiviti. Kita ada aktiviti kanak-kanak kat situ, ada auto show, ada motor show, ada konsert, ada selawat, pelbagai-bagai. Ada konsert galau, kan? Konsert galau galau pun ada. Tapi itulah galau-galau juga. Attitude semua kita kena jaga juga, kan? Tapi itu yang saya sebut, kita ada pelbagai. Maksudnya festival ni menghimpunkan satu aktiviti keluarga. Kalau dia datang, orang ramai datang, bukan hanya untuk berjalan-jalan saja, dia boleh mengumpulkan. Ada aktiviti mewarna, ada konsert, ada jual makanan, ada pameran dan sebagainya. Dan yang paling best sekali, kalau ada family kecil-kecil, mesti tahu Monster. Tahu tak Monster? Monster ni dia ada Papa Zola, dia ada Boba Boy, dia ada macam-macam. Jadi sepanjang 3 hari ni mereka akan terlibat dalam MIChef dan akan buat persembahan, ada buat pertandingan mewarna macam-macam, dan mereka juga akan membuat satu tayangan khas. Bila kena follow MIChef juga. Tapi macam saya sebut tadi, apa pun ini adalah satu himpunan bukan hanya untuk peniaga, tapi untuk semua masyarakat, untuk datang bawa semua keluarga, anak kecil, anak besar dan sebagainya. InsyaAllah ini adalah tempat yang sangat baik untuk keluarga menghabiskan masa hujung minggu tersebut, insyaAllah. Maknanya kalau datang dengan anak, isteri, suami ada aktiviti dia, isteri ada aktiviti dia, anak pun ada aktiviti dia. Betul, semua ada. Lengkap. Tak adalah datang bosan ke apa. Tak bosan. Pelajar-pelajar di peringkat universiti, kita ada jalankan hubungan dengan Kementerian Pengajian Tinggi.
Kita ada berjalinkan hubungan dengan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Jadi sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah universiti boleh datang dan pelbagai aktiviti, dan sijil yang mereka dapat nanti akan dikira sebagai poin markah untuk peperiksaan mereka akan datang. Jadi ini adalah event keluarga, bukanlah hanya event yang membazir lah kata kalau datang kan. Dan yang bestnya percuma. Masuk percuma, apa semua percuma. Kelas percuma, ilmu percuma, semua percuma. Jadi mana dapat ni? Mana lagi? Melaka dah. Okey, macam untuk MISF kali ni dia ada perasmian pembukaan ataupun perasmian penutup lah. Macam mana? Okey. Dan kalau ada perasmian ni apa rasanya? InsyaAllah perasmiannya akan berlangsung pada 8 hari bulan, bermula jam 11 tengah hari sehingga selesai lah, mungkin sehingga jam 2. Dan insyaAllah pagi tahun ni akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, iaitu Datuk Seri Utama Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. InsyaAllah. Kemungkinan insyaAllah. Cik Mirul, macam selain figura macam monster tadi kan, apa lagi figura-figura yang akan mewarnai sepanjang MISF? Antaranya sneak peek sikit. Antaranya selain pada monster, kita ada Yasin senario. Okey. Kita ada band daripada HyperX. Dan kita ada kumpulan-kumpulan yang terlibat dalam kapal flotilla. Sumut. Sumut yang mana yang mereka yang terlibat, artis-artis yang terlibat, kita akan join lah. Banyak lagi nama-nama sebenarnya, tapi kalau saya sebut nanti satu-satu awal-awal ni, dia macam tak surprise kan. Dan kita pun tengah reconfirm untuk mereka mereka datang dan sebagainya lah, insyaAllah. Orang kata maknanya seimbang lah, macam satu hub. Kau nak cari platform untuk niaga, kau nak cari platform untuk hiburan keluarga, dan sebagainya lah. Lengkap. Seimbang. Lengkap. Jadi hari ujung minggu tu tak membazir lah waktu tu. Rugi lah. Jadi dia datang semua ada lah situ. Semua ada all in one. Betul. Okey. Kita akan beransur dengan soalan yang berikutnya. Okey. Tapi sebelum tu saya ingat saya dah buat satu game sikit lah, Cik Mirul. Boleh. Adalah kita bosan sikit malam ni kan? Boleh. Okey. Game dia macam ni. Game dia, tajuk game ni Satu Harapan. Okey, maknanya saya akan kalau diberi satu hayat saja, apa harapan untuk masa depan industri halal di Melaka? Harapan saya adalah untuk melihat industri halal ni bukan hanya sebagai satu perkara yang wajib untuk orang Islam, tapi dia wajib ada satu benda yang macam apa saya sebut, benda yang pegangan. Ya, betul, pegangan pada kita semua. Dan hari ini kalau kita lihat di Indonesia, di negeri-negeri yang lain sekarang ini, halal ni dah menjadi satu benda yang sangat penting lah untuk mereka. Jadi saya mengharapkan industri halal ni dapat diperluaskan lagi, dapat dikembangkan lagi, ditambahkan lagi ilmu, disedarkan lagi kepada kebanyakan semua orang bahawa pentingnya untuk kita belajar tentang halal. Apa mesej kepada golongan usahawan dan orang ramai supaya mereka tak melepaskan peluang hadir datang ke MITC sebenarnya MISF nanti? Okey. Mesej dia adalah saya ingin mengajak seluruh rakyat Malaysia, khususnya warga Melaka lah, supaya bersama-sama dalam memeriahkan Melaka International Halal Festival bagi tahun 2026 ini. Kepada para usahawan, inilah peluang untuk kita kembangkan perniagaan, untuk membina jaringan baru, untuk meneroka pasaran antarabangsa. Dan bagi pada orang ramai pula, datanglah dengan keluarga. Inilah masa untuk habiskan masa berkeluarga. Sebab kata Faiz tadi, bapa ada segmen bapa, mak ada segmen mak, anak-anak pun ada. Jadi MISF ni bukan sekadar festival untuk membeli belah, tapi dia ada satu pengalaman dalam menerima ilmu, menerima perniagaan, teknologi, pelancongan, hiburan dan suasana yang mesra, sangat mesra keluarga. Dan marilah
Di penutup ni saya pun nak promote sikit lah. Boleh. Boleh? Jadi marilah sama-sama kita menjadikan MHF 2026 ini sebagai festival halal yang sangat besar di peringkat antarabangsa dan di peringkat Malaysia terutamanya lah, dan memberi kebanggaan kepada Melaka dan Malaysia. Dan jangan lupa lah pada semua, sekali lagi saya minta orang Malaysia, terutama orang Melaka, untuk jumpa di Melaka International Halal Festival bagi tahun 2026 untuk sama-sama kita memperkukuhkan ekonomi halal, menyokong usahawan tempatan dan membawa jenama Melaka ke pentas dunia. Amin, insya-Allah. Mana lagi? Melaka. Itu dia. Betul. Baik, Syamirul. Ya, saya. Kita pun dah berada di penghujung rancangan. Saya ingin mewakili Melaka hari ini mengucapkan ribuan terima kasih kepada Encik Amirul kerana sudi bersama dengan kita di podcast Mana Lagi Melaka pada malam ni. Saya rasa banyak perkongsian yang cukup menarik supaya orang ramai tidak lupa untuk datang ke MI Chef pada 7 hingga 9 Ogos tahun 2026. Okey. InsyaAllah. Baik. Semoga perkongsian pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua dan menjadi inspirasi lebih kepada ramai usahawan-usahawan kat luar sana untuk tidak melepaskan peluang-peluang yang ada yang dianjurkan oleh kerajaan negeri Melaka. Baik, saya Faiz Hassan bersama tetamu istimewa saya, pengurus besar Maim Holding Berhad, Encik Amirul Basirun, dalam podcast Mana Lagi Melaka le. Assalamualaikum. Ada satu pengusaha daripada Rembau Negeri Sembilan. Produk dia sebelum ni dia buat daging maman. Purata bulanan jualan dia lebih kurang 15 ke 17 ribu sebulan. Melalui MHF, masa bulan puasa itu hari, nilai jualan bulan puasa itu hari cecah 500 ribu.